Hai, bersama saya Hani Suraya. Apa khabar Hani? Hello, tak berapa sihat sangat hari ni. Cuba cerita sikit, apa bestnya raya Hani tahun ni? Yang bestnya raya tahun ni sebab dapat raya dua-dua belah pihak, mak dan pihak ayah juga. On the same day. Balik Johor, malam raya tu, the next day raya. Lepas tu setengah hari tu balik KL balik. Dapat banyak duit raya tak tahun ni? Ke Hani yang bagi duit raya? Tahun ni tak banyak lah sebab diorang semua cakap Hani kan dah makin membesar dah. Lepas tu artis pula tu kan. So diorang semua macam dah buat boleh ada income sendiri dah. Tak payah duit raya. Pernah tak Hani beraya di Egypt? Raya haji yang ni pernah. Tapi raya Aidilfitri tak pernah lagi. Beraya haji dekat Egypt dan negara Arab memang meriah lah. Cuba cerita sikit apa yang bezanya? Beza dia lagi meriah compared to Malaysia kan raya Aidilfitri sampai sebulan kan. Diorang satu hari je raya Aidilfitri je. Tapi kalau raya Aidiladha dia memang nantikan. So nanti sembelih unta, sembelih lembu, kambing, macam-macam lah. Best lah. Kalau pemilihan baju raya pula, Hani sekarang ni prefer designer ke atau baju jalan tak pun okey? Seriously, I jenis orang yang chill sangat. I don't mind anything. Macam baju raya tahun ni pun baju raya beli je. Sebab memang tak sempat. Hani balik pun dah nak raya dah. Seminggu sebelum raya baru Hani balik. Habis exam lambat. So, Hani memang jenis yang chill lah. Tak kisahlah mana-mana, yang penting ada macam tu. Yang penting ada lah. Sekarang kan macam banyak sangat blog-blog pasal gosip hiburan. Bagi Hani sendiri sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang selebriti, adakah blog-blog atau rancangan-rancangan gosip ni sendiri menaikkan seseorang artis itu atau sebaliknya? Bagi Hani, blog-blog hiburan ni, it will either make you or break you, right? Tapi at the same time, we have to think positive. Tak semestinya benda yang like cemuhan yang dikeluarkan tu, kita perlu beriak. Kita perlu react dengan negatively. So we have to take it into a positive way. Look it into a different perspective and then always, tabahkan dirilah, semangat. Selepas Pantas, adakah Hani akan mengeluarkan single terbaru ke? Hani akan keluarkan single terbaru. Bila tu Hani tak sure lagi, but I hope akan keluar September nantilah sebelum Hani balik ke Egypt. Hani pun dalam proses baru nak start buat lagu. Lagu ni adakah Hani sendiri atau dapat sentuhan daripada Sifu Hani, Faizal Tahir ke macam mana? Seperti biasa, Hani will do it with Faizal. So kita work together, we will sit in the studio and then kita akan brainstorm lah untuk for the lyrics and for the music. Macam mana Hani punya studies sekarang ni, dah tahun ke berapa apa semua? Alhamdulillah, I just finished my 4th year. September nanti Hani akan sambung 5th year Hani. So I have 2.5 years to go. And Alhamdulillah result hari tu pun Hani dapat. Okay lah. Bagus. So, nak ready dah nak jadi doktor ke macam mana? I think ready in life tu semua orang tak ready. Dalam hidupan tu kita orang semua tak tahu when we will be truly ready. So apa-apa pun kita kena bersiap sedialah. Macam mana Hani stay energetic? Tips Hani, apa yang Hani amalkan? Senang je Hani. Minum banyak air dan juga exercise selalu. Because to me, I don't go to the gym that much. But Hani main sports. I play volleyball, I play basketball, I run in marathons. That played a huge role in my health life. So, exercise selalu. Hai, Assalamualaikum. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua penonton Oi Jom. Dan semoga semua berada dalam keadaan yang baik dan sihat selalu. Jangan lupa visit your parents, call diorang selalu and drive safe. #Oi Jom Raya.